Atuk pun ada. Bila datang? Baru kejap tadi. Akak, bila nak buat kuih raya? Boleh kita orang tolong. Tak payah. Tak jadi buat. Kita beli je. Yeay! Kita boleh main. Tak payah penat-penat buat kuih. Buat kuih pun penat. Makan tak penat. Makan sedap tu. Korang tahu tak? Nabi kita berpuasa walaupun sedang berperang. Menang pula tu. Hebat tak hebat? Hebat-hebat. Itulah. Kita baru diuji kena buat kerja sikit. Dah merungut, mengeluh. Alang, mari minum kopi. Yelah. Atuk, bila nak umumkan pemenang pelita pancut? Hari raya pertama nanti, kampung kita akan buat sambutan hari raya bersama rakyat. Masa tu akan diumumkan pemenangnya. Wah, seronoknya. Diumumkan secara besar-besaran. Nanti, biar akak yang naik pentas dan ambil hadiahnya. Akak menang ke? Menanglah agaknya. Sambutan tu buat di mana? Di Dewan Serbaguna kampung kita. Kecil je. Boleh muat ke orang ramai? Kita akan buat banyak kemah dekat luar. Ada makanan ke tu? Banyak. Semua makanan raya ada. Ketupat, nasi impit, rendang daging, kari ayam dan macam-macam lagi lah. Semua dijemput datang mulai tengah hari. Ipin, nanti kita ajak kawan-kawan raya kat sana je lah. Raya lain macam kali ni. Nanti ada pertandingan buat dodol. Opa boleh masuk. Opa pandai buat dodol. Memang pun Opah nak buat dodol. Dodol buah naga. Banyak mau buat apa? Nak buat dodol buah naga. Dodol buah naga? Saya tak pernah dengar. Kenapa dodol buah naga? Saja nak buat kelainan. Bila orang datang beraya, dodol ni rumah Opi Ipin je ada. Hidangan istimewa dah sampai. Dodol buah naga.